Jejaran mengkudu berbias ke Sumah, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di Dewan Gemilang kita bersua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Imam Al-Fadil Al-Muhtaram Ustaz Haji Muhammad Rafi'i selaku jurunikah dan sahabatnya, para saksi yang adil lagi diyakini, ahli keluarga kedua-dua belah pihak, para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, juga ke atas ahli keluarga baginda serta para sahabatnya seluruhnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari yang penuh barakah ini bagi menyaksikan satu detik bersejarah dalam hidup dua insan, penyatuan dua hati, dua keluarga dan dua jiwa dalam ikatan suci pernikahan yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini bukan sekadar upacara, tetapi ia adalah saksi cinta dan tanggungjawab. Ia adalah titik tolak kepada sebuah kehidupan baru yang dibina atas dasar iman, kasih sayang dan takwa. Selamat datang ke majlis pernikahan di antara dua orang bakal pengantin kita, Sabrina binti Syahidan dan bakal pasangan hatinya, Umar Mukhtar bin Ahmad Fadilah. Bunga anggrek kembang berseri, kembang menghiasi perkarangan istana, diharumi pula kembang kenanga. Selamat datang ke majlis ini, meraihkan majlis kita bersama, bersyukur dengan limpah kurnianya. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Tuan Imam Jurunikah Al-Fadil Al-Muhtaram Ustaz Haji Muhammad Rafi'i untuk memulakan sesi akad nikah dan seterusnya menyempurnakan lafaz ijab dan kabul